Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cik Jad iaitu bersyarah bagi kumpulan pengangkap 2, khusus kumpulan pengangkap 2. Jadi hari ini saya akan menunjukkan cara-cara ikatan kain anduk kepada mangsa yang dalam kesakitan sebagainya. Jadi ikatan yang kita perlu ketahui adalah 5 itu ikatan besar bahagian tangan, yang ada di bahagian pergelangan tangan, dan juga di bahagian pergelangan tangan yang membalut di bahagian pergelangan tangan sahaja, dan juga yang terakhir adalah di kepala. Jadi selamat menyaksikan tutorial ataupun demonstrasi bagi ikatan kain anduk yang saya lakukan. Okey, ikatan pertama adalah ikatan di bahagian kepala menggunakan kain anduk, iaitu melibatkan kecederaan di kepala. Jadi pertama sekali, pembalut perlulah berada di dahi mangsa. Seterusnya, tangan mangsa perlulah berada di bahagian atas bahagian pembalut supaya untuk menahan kain anduk ini daripada tercabut. Seterusnya, menyilangkan ikatan kain anduk supaya ikatannya lebih ketat. Seterusnya ke bahagian belakang, ke bahagian depan, iaitu kita menggunakan ikatan tindih kasih, iaitu ikatan kanan atas kiri, kiri atas kanan. Jadi ikatan ini membantu mengetatkan lagi ikatan di kepala mangsa. Seterusnya kita perlulah mengemas ikatan-ikatan ini supaya tidak mengganggu kepala mangsa. Dan seterusnya di bahagian belakang, kita perlulah mengemaskan juga ikatan ini supaya ikatan ini tidak mengganggu aliran pendarahan di kepala mangsa. Dan inilah merupakan contoh ikatan di bahagian kepala mangsa. Baiklah, ikatan yang kedua yang kita perlu ketahui adalah ikatan di bahagian tangan, iaitu ikatan kain anduk besar. Jadi ikatan ini digunakan ataupun diimplementasikan apabila tangan mangsa mengalami kecederaan tangan di bahagian sini ataupun di bahagian kanan mangsa. Jadi contoh kita ambil adalah di bahagian kanan mangsa. Jadi pertama, penjelamat perlulah menyilangkan segitiga kedudukan kain seperti ini. Seterusnya pergi ke bahagian ke mangsa dan menyilangkan ikatan seperti ini. Seterusnya melipat ke bahagian belakang mangsa dan di sini kita kemaskan sedikit untuk memberikan keselesaan kepada mangsa. Dan di bahagian belakang ialah kita menggunakan ikatan seperti tadi, iaitu kanan di atas kiri, kiri di atas kanan. Ikatan ini bertujuan untuk memudahkan memudahkan ikatan ini dicabut dan dibuka semula. Dan untuk pengemasan ialah kita lipat gulungkan bahagian ini untuk mengemaskan balutan kita. Dan di sini tutup bahagian tangan mangsa dan untuk memberikan keselesaan kepada mangsa. Jadi ini merupakan contoh ikatan kain anduk besar untuk kegunaan apabila mangsa mengalami kecederaan ataupun pendarahan di bahagian keseluruhan tangan mangsa. Baiklah, balutan yang ketiga iaitu balutan kain anduk yang ketiga yang kita perlu ketahui adalah balutan di bahagian tangan. Jadi balutan di bahagian pergelangan tangan ini berfungsi untuk kita mengurangkan pendarahan ataupun kecederaan pada tangan mangsa. Jadi pertama sekali kita perlulah lipat kain anduk ini kepada tiga lapisan. Tapi kalau lipatan ni perlulah tipis untuk bagi keselesaan kepada mangsa. Jadi tangan yang mangsa itu yang sakit itu perlu diletakkan di sini. Seterusnya di sini, baik. Lepas itu kita perlulah menyilangkan
Okey. Sebenarnya menyilangkan di bahagian belah kiri. Okey. Seperti ini. Itu. Kalau bahagian ini tidak lagi ketat, ketat dan silangkan di sini. Supaya memberikan keselesaan untuk memberikan keselesaan bagi masa. Seterusnya, ikat lagi. Dan jika sudah ikat, kita gunakan ikatan ataupun ikatan tadi itu kanan di atas kiri, kiri di atas kanan. Ikatan ini dia akan berfungsi untuk kita cabut dan buka ikatan ini setelah mangsa dibawa ke hospital untuk rawatan seterusnya. Ini merupakan balutan yang untuk bahagian tangan, balutan kain andung untuk bahagian tangan. Baiklah, ikatan yang keempat ialah ikatan kain andung kecil, itu di bahagian penggelangan tangan ini saja. Jadi ikatannya bermula dengan kita belah rapat sendiri ini ke hadapan, seterusnya lipat supaya menjadi kecil kain andung ini. Dia dapat rupa kain anduk seperti ini. Dapat boleh memegang kain anduk seperti ini. Seterusnya memusingkan tangan kanannya ke belakang seperti ini. Dan seterusnya ini ke bahagian belakang. Okey. Baiklah, tangan bahagian hadapan ni akan dimasukkan ke bahagian ini. Dia akan membentuk ikatan ataupun seperti ini. Jadi, ikatan ini berfungsi balut tangan mangsa di bahagian atau balut tangan mangsa kesakitan di bahagian tangan. Jadi, tangan mangsa akan dimasukkan seperti ini. Kemaskan di bahagian hadapan tangan mangsa. Seterusnya ikatannya, bawa tangan mangsa di sini. Seterusnya ikatan mangsa ikat menggunakan teknik tadi, iaitu kanan atas kiri, kiri atas kanan, kanan atas kiri, kiri atas kanan. Dan kemaskan ikatannya. Jadi tangan mangsa akan berkedudukan seperti ini. Jadi ini merupakan teknik ikatan yang keempat, iaitu ikatan di bahagian pergelangan tangan mangsa. Okey. Ikatan yang kain anduk yang kelima yang kita perlu ketahui adalah ikatan kain anduk segitiga. Jadi ikatan ini gunakan apabila tangan mangsa berkedudukan seperti ini. Jadi silangkan kain seperti ini dan samakan kain dengan bahagian tangan mangsa. Seterusnya bahagian ini tarik ke bahagian belakang di bahu mangsa. Seterusnya gunakan aplikasi ikatan kanan atas kiri, kiri atas kanan. Baik, seterusnya kemaskan mangsa balutan. Sini lipat balutan seperti yang kita belajar di kain andung dan seperti di sini, dan kemaskan balutan. Jadi ini merupakan ikatan untuk ikatan segitiga bagi penggunaan bila keadaan tangan mangsa berada di bahu. Itu sahaja materi saya. Sekian, terima kasih.